Assalamualaikum, nama saya Umar Arif bin Jamaluddin, salah seorang ahli nadi Taman Putiara 1 yang menyertai pertandingan Saringan Mobile Legends yang telah dianjurkan oleh Nadi. Saya mengetahui tentang program ini melalui hebahan yang dibuat oleh pihak Nadi di media sosial dan poster yang dipaparkan. Saya berminat untuk menyertai kerana ingin mencuba pengalaman pertandingan serta mengasah kemahiran permainan. Selain daripada pertandingan, program ini juga menyediakan kelas kesedaran berkaitan e-sport seperti kepentingan bermain secara sihat, pengurusan masa dan etika semasa bermain. Antara kelebihan e-sport ialah dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara strategi, menguatkan kerjasama dalam pasukan serta membantu meningkatkan fokus dan keyakinan diri. Selain itu, e-sport juga dapat membuka peluang kepada belia serta pelajar yang berumur 21 dan ke bawah untuk mengembangkan bakat dan meneroka peluang kerjaya dalam bidang digital. Melalui program ini, saya dapat menambah pengalaman baharu serta berkenalan dengan rakan yang mempunyai minat yang sama. Saya berharap program seperti ini dapat dianjurkan lagi pada masa akan datang. Terima kasih.